Sudah 6 bulan, Aidan Nur Arif jadi kaki pickleball. Sukan ini mula menarik perhatian ramai secara mendadak pada tahun lalu dan masih popular hingga kini. Selalunya main 2 kali seminggu. Selalunya main dengan isteri. Kalau tak pun isteri dengan kawan-kawan. Ya, kawan kerja. Sometimes pun ada macam family, macam in-laws. Dengan semakin ramai yang minat dengan sukan ini, ruang untuk bersukan pula menjadi terhad. Namun masalahnya timbul apabila penduduk Punggol ini sudah berpeluh mencari gelanggang sebelum raket dihayun pun. Because setahu saya, Punggol dia tak ada HDB court yang boleh main pickleball. Tak pernah nampak lah. So normally saya main kat pickleball facilities. Sometimes pasal dia punya facilities pun fully booked. So I have to macam travel out to macam Yishun, Changi, sometimes ke city area also lah. Kalau nak book kan, especially kalau kita nak main macam peak hours, macam evening. Kalau nak main those timing, usually have to book macam 1 to 2 weeks in advance. Mujur bagi penduduk Timur Laut seperti Aidan, kemudahan baru Sports Arena bakal dibuka di Sengkang menjelang suku pertama tahun ini. Pusat Sukan Punggol Aktif SG juga sedang dibangunkan, menjanjikan pelbagai kemudahan untuk para penduduk bersenam lebih dekat dengan rumah. So it really helps people either pick up sports or for those yang macam dah memang selalu buat sukan, then it's easier for them to consider more options macam pergi swimming. Kesemua pembangunan ini selari dengan visi jangka panjang pemerintah agar para penduduk boleh berjalan ke kemudahan sukan dalam 10 minit dari rumah. When you think about where Singapore is today, we are facing kind of the challenges of an aging population, all the health challenges associated with that. We're also facing kind of increasing chronic illnesses. The obesity rates are also going up. So, I mean, these are all kind of things that more exercise or more physical activity can help with. It's a very clear benefit to try to encourage people to exercise more through having more sporting facilities. Lantaran itu, pelbagai kemudahan sukan baharu dan dinaik taraf juga sedang dibangunkan di seluruh Singapura termasuk Dover, Ang Mo Kio Hougang dan Tampines. Kebanyakannya dijangka siap tahun ini. When these facilities are built in, I guess, HDB areas, it gives the vast majority of the population kind of good access, shorter travelling time, lower financial outlay in order to participate in sports and activity. So I think that's a positive thing that could help, could address some of the gaps. Jalur Kallang Alive juga akan menyaksikan penambahbaikan infrastruktur besar tahun ini seiring dengan penganjuran beberapa acara sukan dan hiburan bertaraf dunia. Ini termasuk kembalinya kejuaraan rugby HSBC Sevens, tenis terbuka Singapura serta kejohanan bola keranjang FIBA 3-3. Semua ini bakal menghimpunkan atlet elit dan peminat sukan ke negara kita. Penganjuran acara-acara ini mencerminkan keyakinan komuniti antarabangsa terhadap keupayaan Singapura sebagai tuan rumah daripada aspek prasarana, penganjuran hinggalah pengalaman penonton. Dari gelanggang tempatan ke pentas dunia, kejuaraan bola sepak Piala Dunia bakal kembali pada Jun ini. Bagi kaki-kaki bola seperti Encik Abdul Rahim Sarip dan Encik Zaki Ma'ruf, ini peluang keemasan untuk menonton perlawanan-perlawanan secara langsung. Ini kali pertama kejohanan yang diadakan sekali setiap 4 tahun itu diadakan di 3 negara serentak, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Itulah satu suasana yang seronok untuk saya untuk nikmati. Kalau kat rumah tengok TV tak dapatlah suasana macam gitu. Suasana World Cup tu, Piala Dunia, kalau kita tak merasakan belum lagi lengkap lah. Meski akan berlangsung dalam masa 6 bulan, namun banyak kontroversi sudah melanda kejohanan itu. Misalnya, larangan perjalanan yang dikenakan pemerintah Amerika Syarikat tahun lalu menggugat para penyokong dari negara Afrika, Senegal dan Ivory Coast untuk tidak dapat menghadiri kejohanan itu. Salah satu lagi kontroversi, harga tiket. Memang berbeza berbanding dengan Piala Dunia tahun sudah di Qatar. Harga mungkin 400 to 600 dolar US untuk peringkat knockout ataupun selanjutnya. Tapi sekarang dari peringkat pertama, group stage dah mencecah 400 to 600 dolar satu tiket.
Lantaran itu, FIFA kini menawarkan tiket serendah $60 Amerika selepas menerima kritikan terhadap harga yang melambung tinggi. Namun bagi penyokong tegar seperti mereka, faktor lain turut menjadi pertimbangan dan persiapan sudah bermula berbulan-bulan lebih awal buat mereka berdua. Yang ketara adalah tiket penerbangan. Rancangan saya bukan pergi ke tiga-tiga negara, terlalu jauh, terlalu banyak masa akan diperlukan. Jadi saya akan fokus satu negara sajalah, mungkin di Mexico. Kerana sana ada 3-4 perlawanan. Seawal-awalnya apabila kita dapat fixtures-nya dah keluar, tarikh perlawanan, stadium di mana, kita pun dah ada persiapan. Ini dekat dengan hotel ni kita dah buat. Ini dengan kapal terbang ni kita dah book. Saya tonton dua quarter final dan semi final. Itu yang saya, kalau boleh saya nak kejar match yang itulah. Sama ada di gelanggang kejiranan atau di pentas dunia, 2026 menandakan setahun lagi di mana sukan menggerakkan masyarakat sekaligus menghubungkan Singapura dengan dunia.